Halo guys, Assalamualaikum. Nama saya Krok. Selamat kembali ke YouTube channel Krok Zul Hilmi. Alright, so hari ini saya nak review Rider Watch. Sebelum ni saya ada review Rider Watch ZO2. Kali ni form selepas ZO2. So, item yang saya nak review hari ini adalah DX ZO Trinity Rider Watch. Okay, so ini adalah Trinity Rider Watch yang digunakan oleh ZO untuk bergabung dengan sahabat-sahabat dia iaitu Gates dan juga Woz untuk menjadi ZO Trinity di dalam siri Kamen Rider ZO. 3 in 1. 3 orang dalam satu badan. Dan saya suka form ni. Dia masa cerita dia dalam cerita kan, masa dia debut form Trinity, bagi saya kelakar. Bila diorang bergabung 3 tu jadi kelakar. So masing-masing dia ada personality masing-masing kan. Macam siapa tu? Den-O Climax. Masing-masing ada dia punya sifat masing-masing kan. Jadi kelakar. Okay, so itu dia beberapa info lah tentang ZO Trinity. So jom kita tengok item depan kita sekarang ni. So jom kita tengok satu. Jom. Alright, so ini dia ZO Trinity Rider Watch. So macam biasalah, sebelum kita main, jom kita tengok dulu detail-detail yang ada. Okay, dia punya Rider Watch dia berwarna putih. Saya tak nampak dia macam putih betul loh. Dia putih premium kot. Saya tak pandai babak putih ni. Putih dia macam gelap-gelap sikit tau. Korang tengok ni. Dia nampak tak putih betul. Lepas tu dia ada bling-bling sikit. Dia macam serbuk-serbuk bling-bling tu kan. Nampak nice. Saya suka warna putih macam ni. Okay, ni dia punya tempat pulas. Atas ni ada butang. Belakang ni pun ada warna putih. Ini adalah tempat untuk masuk ke dalam reader ZQ Driver nanti. Okay, so selain pada warna putih, dia ada warna hitam. Lepas tu dia ada warna pink. Ni warna pink saya nampak macam warna pink. Dia sejak dikit ni kan, saya pun jadi keliru dengan pink ni. Nampak pink tapi katanya magenta. Okay, so kita boleh buka. Oh lupa, nak buka dia ada butang ni belakang ni. Okay, so ni bahagian dalam dia. Ini baru betul pink. Ni betul pink. So kita buka lagi. Kali ni baru boleh pulas. Alamak, saya punya ni dia problem tau. Saya punya ni lock ni, dia kadang dia terbuka dua-dua. Okay, so ni ada warna putih. Yang ni baru putih betul lah. Yang ni putih betul. Okay, so ni dia ada lagi satu. Nampak tu. Saya punya ni problem lah. Ni warna gold. Dan kat sini kita ada nampak 3 muka. ZO, Gates, Woz. Dan kat sini nanti ada lampu lah, ada LED. Kau pasal bila saya tutup ni, dia macam reveal seorang demi seorang. Ni dia tutup Woz. Yang ni dia tutup Gates. Yang ni dia tutup ZO. Okay, so itulah detail-detail yang ada. Oh lupa, tempat bateri dia. Tempat bateri dia kat mana Weh, oh. Belum. Saya lupa nak tunjuk tempat bateri. Nanti mesti akan ada orang tanya, mana bang tempat letak baterinya? Okay, dia letak bateri kat depan ni. Kat sini dia ada skru. Korang kena buka skru ni dan tarik muka diorang ni. Letak. Dia guna 3 LR44 bateri. Okay, so jom kita tengok function-function yang ada dekat ZO Trinity ini. So kita tekan button atas. Okay, kita tekan lagi. Alright, so itu yang dia buat tanpa ZQ Driver. So sekarang jom kita main dia dengan ZQ Driver. Dan macam biasa, ZQ Driver ni saya pernah review sebelum ni. Kalau korang tak kenal, so korang boleh tengok video saya yang sebelum ni untuk kenal ZQ Driver. Okay, so jom kita henshin menjadi ZO Trinity. Okay, cara henshin dia senang je. Just masukkan dulu ZO, kemudian masuk pula Trinity dan kita pulas. Lalu kita pusing ZQ Driver. Itu dia. Alright, so jom kita henshin.
Okay, so itu dia. Dia telah bertukar menjadi Zo Trinity. Dan selain daripada dia Henshin jadi Zo Trinity ni straight, dia ada juga bunyi Henshin yang lain. So jom saya tunjuk bunyi Henshin yang lain. Okay, kita cabut dulu. Okay, so kita jadi solo dulu. Solo dulu. So itu dia solo time. Okay, so sekarang jom kita try duo time. Okay, dan akhir sekali kita try pula Trinity time. Alright, so itu dia. Dia boleh solo, duo dan juga Trinity. Dan saya suka bunyi voice tadi. Antara standby sound Kamen Rider yang semua orang boleh joget. Okey, sekarang jom kita dengar bunyi serangan yang ada. Dia ada 3 bunyi serangan. Kalau korang tekan sekali Zo, 2 kali Gates, 3 kali Was. So jom kita dengar dulu untuk Zo. Okay, so Gates pula. So itu dia burst bunyi Gates punya serangan. Okay, next was. Dia ada bunyi Gates dengan War sekali. Alright, so itu dia bunyi serangannya. So jom kita cabut. Oh, lupa kena cabut ni tu. Baru tutup. Alright, so itu dia Zo Trinity. Alright, so itu dia Zo Trinity Rider Watch. Dan saya sangat-sangat enjoy dengan Rider Watch ni. Saya suka Rider Watch ni. Dia boleh buat bunyi solo, bunyi duo, bunyi Trinity. Kita boleh pilih kita nak jadi Zo ke, nak jadi Zo dengan Gates ke, nak jadi Zo dengan Gates dengan Was ke, kita boleh pilih. Lepas tu dia letak pula standby sound Gates, standby sound Was. Bunyi standby sound Was tu yang saya, alamak, melemahkanku. So saya sangat-sangat recommend Rider Watch ni. Okay, so kat mana saya beli dan berapa harga saya beli? Saya beli dekat Facebook dengan harga, saya beli murah. Tak ingat, antara 40 sampai 60 macam tu harga dia. Saya tak ingat berapa. Saya beli berkotak 40 hingga 60. Saya rasa dalam 55 mungkin. Mungkin macam tu lah harga dia. Kalau korang nak, saya tak tahu harga berapa kan.
Sebab ya bagi saya rasa saya punya harga tu lak. So saya tak tahu harga betul dia. So korang kena sentiasa rajin check Carousell, check Facebook, check Shopee. Rajin scroll, sentiasa scroll, sentiasa search ZO Trinity. InsyaAllah korang boleh jumpa. Dan rasanya dia dah ada super best kan? Dah ada super best. Saya tak ingat sama ada dah ada reissue belum. Kalau dah ada lagi, senang korang nak jumpa. Okay, so itu saja untuk hari ni. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share, jangan lupa komen. Jangan lupa minum air kopi 3 in 1. Macam tak kena je. Saya tak tahu nak cakap apa. Jangan lupa makan, jangan lupa mandi, jangan lupa pergi sekolah, jangan lupa pergi kerja. Jumpa lagi kita di video akan datang. Ciao.